Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam segmen Berita Sekolah kita bersama saya, Siti Khadijah Tahirah, membawakan liputan khas sebenar program penutupan Galakan Membaca dan Anugerah Nilam 2025 yang berlangsung di Al-Amin Resource Center, SK Putrajaya, Pusat 92. Majlis yang diadakan pada 18 November 2025 ini merupakan acara kemuncak kepada pelbagai aktiviti Galakan Membaca yang dijalankan sepanjang tahun oleh Pusat Sumber Sekolah dengan tema Membaca Asas Kecemerlangan, Ilmu Wadah Kejayaan. Majlis ini diadakan bagi menghargai dan mengiktiraf usaha warga sekolah yang aktif dalam program nilam dan aktiviti membaca. Majlis dimulakan dengan kehadiran guru besar yang berusaha Haji Muhammad Amin bin Haji Hamzah, Barisan Pentadbir dan guru-guru. Majlis turut diserikan dengan ucapan perasmian penutup oleh guru besar yang menyeru murid agar menjadikan amalan membaca sebagai budaya hidup warga sekolah berilmu dan berintegriti. Selesai ucapan, para hadirin dihiburkan dengan persembahan syair dan puisi yang menyentuh hati. Hasil kreativiti murid di bawah bimbingan guru Pusat Sumber Sekolah. Antara anugerah yang disampaikan termasuklah pertandingan kuis literasi maklumat, poster digital, video wartawan cilik serta sayembara baca dan kongsi 2025. Selain itu, turut disampaikan anugerah tokoh nilam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, ikon membaca serta sudut nilam kelas terbaik bagi semua tahap termasuk PPKI dan prasekolah. Azizah, sebagai JPM sekolah, apakah peranan utama Pusat Sumber dalam menjayakan program nilam tahun ini? Okay, baiklah Aina, Pusat Sumber yang seperti kita tahu merupakan jantung kepada sekolah lah, nadi sekolah. Jadi kita telah berusaha untuk menjadikan program aktiviti membaca pada tahun ini dengan lebih menarik. Kita adakan banyak pertandingan seperti poster digital, pertandingan wartawan cilik, pertandingan sayembara baca dan kongsi, pertandingan anugerah nilam dan pelbagai lagi lah pertandingan yang kita harap dapat menarik minat membaca murid. Bukan sekadar membaca tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian murid kita, insya-Allah. Terima kasih Cikgu Azizah. Tahniah atas kejayaan meraih gelaran Tokoh Nilam 2025. Boleh kongsikan bagaimana awak memupuk semangat membaca? Saya memupuk semangat membaca dengan menganggap saya membaca buku ini untuk ilmu dan pelajaran. Jadi saya menganggap buku yang saya baca adalah buku yang pelajaran untuk saya. Wah, hebatnya. Akhir sekali, apakah pesanan awak untuk kawan-kawan di sekolah? Kawan-kawan jangan lupa membaca. Nilam ini adalah untuk motivasi kawan-kawan saya bagi terus membaca dan memupuk nilam di dalam AIS. Tapi saya ikut Tokoh Nilam 2025. Mari sini saya kongsikan nasihat bagaimana untuk memupuk minat membaca. Yang pertama, cari buku yang kita minat. Yang kedua, mengisi masa lapang dengan membaca buku. Yang ketiga, menyertai pertandingan nilam. Contohnya, hari ini saya membuat bicara buku. Inilah cara memupuk minat baca buku. Jom baca buku! Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan para peserta program Nilam 2025. Sesungguhnya, membaca bukan sekadar hobi, tetapi jambatan ilmu yang minda dan peribadi yang unggul. Saya Siti Khadijah melaporkan untuk Online TV. From me to you. Jumpa lagi dalam liputan akan datang. Assalamualaikum dan salam hormat.